Okay. Kita dah makan lontong. Lontong. Nampak tu? Dalam ni ada apa tau? Ada tempe, ada ayam, ada apa tu, nasi impik. Nampak tu. So sekarang ni saya makan tengah hari. Kat sini ada restoran Malaysia. Nama dia Kedai Lemak Manis. Sekejap beli kat dia. Mango bosku. Nanti kita datang ya. Bos, nanti kita datangin bos. Apa sah aku terdiam mau makan lontong. Sejak makan lontong. Tolong tag sayang. Terima kasih. Itulah saja kata. Tak tahulah. Saja dulu pernah kena buat tau. Dulu pernah kena buat. Dulu. Tapi sekarang saja tak percaya sebab saja kat Australia. Tapi sekarang saja dah dekat 2 minggu lebih saja sakit. Makan termuntah. Makan termuntah. Ni kalau makan sekejap lagi kan, sekejap lagi ni 1 jam ni muntah lah balik. Tak tahu kenapa. Sekejap kita demam. Samalah Sajat. Sajat semua banyak. Sedap lontong. Ada tempe, ada sayur, nampak tu. Ni saya minum vitamin C ni ya. Tapi vitamin C saja tak buah. Tak ada saja sakit ni. Sebab tu dah saja susuk badan. Makan lontong sis. Ada satu kedai lontong sedap saya makan kat mana tau? Dekat Kelang. Taman Bunga Melur. Tak tahu lah akak tu ada lagi jual.
Lontong dia, ya Allah. Sedap nak mampus. Orang Jawa buat. Sedap sis. Kan? Saya rasa saya kena COVID. Dekat Malaysia banyak kes COVID tak sekarang? Dekat Malaysia banyak kes COVID tak sekarang? Saya rasa saya kena influenza ni. Apa bezanya influenza dengan COVID? Apa bezanya influenza dengan COVID? Sama je kan? Oh, influenza lagi teruk. So, ada orang mati lah. Ada orang mati ke? Oh, ya ke? Kisah. Sajak ni budak lagi. Aduh. Matilah aku antara. Ambil tau. Saya makan tu ada. Cuma sekejap lagi makan, sekejap lagi muntah. Lepas tu cik berik. Sekejap ni simptom sekarang. Muntah dan cik berik. Anda aku malas tu. Sekejap lagi berik kan? Ya Allah, macam air terjun. Saya dah pergi klinik. Saya minum air kelapa semalam, saja minum air kelapa.
Cuma tak cair air berlimbing je. Semalam macam hibah sangat. Semalam saya makan lontong. Ni yang bungkusan kedua lah. Lepas tu lepas makan tu kan, tiba-tiba tunggu macam masuk bilik air kan. Tunggu tercir kan. Lepas tu bila tercir tu, tertembak sekali dengan tervoming gitu. Dia sekali harum, atas bawah keluar. Itu terus aku macam, siapa yang buat aku ni, kata teruknya. Takkanlah sakit sampai macam sekali. Harap-harap lontong ni dapatlah memproses, kata pun daging-daging untuk collagen badan kan. Sebab makan ni penting. Kalau nak makan, macam mana kulit nak jadi cantik? Kita kena makan juga sis. Kau tak macam mana nak jadi lawa? Itu saja tulis status dekat Instagram tu. Kalau siapa lah ada orang sakit hati dengan Sajat, saya minta maaf lah sangat. Ada niat lah nak sakit hati korang. Tak payahlah. Sebab dalam sekarang ni kan, orang cepat terasa. Bila terasa dia hantar. Engkau kalau hantar sampai lepas ke Australia, kena kat aku, kau memang hebat lah bomo. Kau memang hebat lah. Kau boleh tembus visa semua, kau memang hebat lah. Aku sebab sakit ni aku, hebat lah kau. Jujur cakap.